Malaysia diarahkan bayar duit pampasan 1.69 juta ringgit kepada waris penumpang MH370 oleh Mahkamah Beijing. So, kenapa keputusan ini tiba-tiba keluar selepas sedekat kes ini berlaku? Jadi, jom Dawa explain. Jadi, Mahkamah Beijing telah pun memutuskan yang MAS ataupun MAS Airline perlu membayar pampasan kepada 8 waris penumpang MH370 dengan setiap keluarga menerima sekitar 2.9 juta yuan ataupun bersamaan sekitar 1.69 juta ringgit. Dan pampasan ini merangkumilah segala kos pengebumian, tekanan emosi dan juga segala kerugian lain yang dialamilah oleh keluarga sejak 2014. Dan daripada 78 kes samanya asal, sebahagian besar kes ini telah pun diselesaikan di luar mahkamah. Manakala baki kes sekarang mengambil masa yang panjang sebab para waris semua perlu melengkapkan pengisytiharaan kematian dan juga proses undang-undang yang ketatlah di China ni. Hanya apabila dokumen keluarga dah lengkap, barulah mahkamah boleh mengeluarkan keputusan. Sebab itulah 8 keluarga ini baru nak terima pampasan itu sekarang. Dan dalam masa yang sama juga, Malaysia telah pun mengumumkan pencarian MH370 ini akan disambung semula pada 30 Disember oleh Ocean Infinity. Dan mereka akan melakukan operasi ini pada dasar laut selama 55 hari. Memang dahsyat. So, kerajaan China pun menyambut baiklah langkah ini dan waris pula mengharapkan misi yang baru ini dapat memberi jawapanlah kepada persoalan mereka selama ni. Lebih sedikit ni, 10 tahun mereka tunggu mana pergi ahli keluarga mereka. Jadi, bagi keluarga, pampasan ini hanyalah satu sebahagian. Bahagian yang paling penting ialah closure dan untuk mendapatkan kepastian terhadap apa yang berlaku sebenarnya. Jadi korang rasa adakah pencarian yang baru ini akhirnya dapat merungkai misteri MH370 dan adakah pampasan 1.69 juta ringgit itu memang wajar untuk keluarga mangsa? So please comment guys pendapat korang. So bagi Dawa memang sangat wajar lah sebab ada keluarga yang hilanglah pencarian sumber keluarga mereka dan amount itu memang tidak dapat digantikanlah dengan wang ringgit sebenarnya. Jadi korang komen saja pendapat korang. Jangan lupa like video ni, share juga video ni kepada orang yang tertunggu-tunggu apakah jawapan kepada MH370 dan follow Daus untuk dapatkan banyak lagi update yang menarik macam ni. Ciao.